ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah taala berkati dan rahmati perhimpunan dan perjumpaan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwanan muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah taala berikan pada kita ini kita memanfaatkan sebaik mungkin, supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi. Muslimin muslimat nanti Allah SWT, Tuhan masih ada lagi rasa kasih sayang kepada kita. Cukup banyak-banyak. Tuhan masih sayang kita lagi, walaupun kita sendiri kita tidak sayang diri kita. Cuma mulut yang kita kata kita sayang diri kita. Kalau kita sayang ke diri kita, sudah tentu kita tidak akan mencampurkan diri kita dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Kita akan buat kejayaan yang Allah Ta'ala kena saya dengar. Soalnya hari ini kita buat kejayaan, kalau kita kena, kalau labang dengan kita, tapi di sisi Allah Ta'ala tak kena. Kita berasa dia betul, berasa betul dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala, benda yang membuat itu yang mendatangkan kemurkaan. Allah Ta'ala kena pertama-tama sekali menjelek mata bagi sebagai tanda terima kasih kerana aku menghidupkan kembali. Aku bagi nikmat awal-awal lagi. Semada mati, baginya aku hidup mulia. Dan hidup ini bukan secara neutral, bukan berlaku secara gitu saja. Ada satu kuasa yang menghidupkan lagi. Sebab itu aku ajak semua kata Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih banyak ya Allah, telah hidup aku setelah memati. Sebagai penanda aku terima kasih. Thank you Allah. Usalli sunnatan tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Sebagai petanda terima kasih kerana memberi nikmat yang paling besar ya Allah, iaitu nikmat hidup ini. Dengan nikmat inilah aku boleh meneruskan urusan kehidupan aku. Aku boleh cari makan, aku boleh beranuk minum, aku boleh berkeluarga, aku boleh berurusan dengan urusan-urusan kehidupan aku. Kerana nikmat hidup ini. Kapan-kapan aku bagi nikmatmu sedemikian rupa, mu tak sudi dan rokok pada aku.
Mana tuan-tuan? Tua dah pokok kita ni, berada di ambang kematian. Umur mati dah pokok kita. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dan sampai ketika dia tak akan undur walaupun satu saat, dan dia akan bercepat walaupun satu saat. Tak mikir lagi. Tak mikir lagi. Aku ingin menunjuk diri sebagai tanda terima kasih, sujud dan rokok pada. Kalau ibarat dengan manusia, bila dia beribadah kamu, maka ucap terima kasih dan maka sadar dengan mereka. Apatah lagi kalau orang itu beri benda yang cukup menang, benda berharga, meh-meh mempeluk dia, mencium dia, meh-meh nak sujud dah dia. Terima kasih banyak ayat. Kalau dengan manusia aku dah nampak, tapi aku beri nikmat itu klik kamu rasa kita. Allah Rabbi ya kan. Mu tak jadikan lagi amalan tahajud sebagai amalan wajib dalam hidupmu. Aku latihmu sebulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan latihan. Aku kejutkanmu supaya mu bangun bersahur. Bahasa kampung baru makan, dah bangun makan. Pasal aku tahu dah, pokokmu ni kalau nak makan, uyupan jodoh saja. Tapi pasal tahu dia bubuh nama sahur dekat mulut sahur tu pada abang makan. Tak lalu kini bukan nak ni nak bilalu dulu. Aku bubuh lah nama sahur. Aku kejutmu dengan makan. Dalam masa yang sama sudah tentu makan solat tahajud. Sebulan Ramadan aku latih, aku tarbiyah. Dalam bulan latihan pun tak berlatih juga, tak ada tak. Masa bulan training pun tak training. Pandai ke mana? Modok main sunat tahajud. Di sebalik sunat tahajud tu, aku nak suruh mu biar jadi hamba yang bersyukur pada aku. Setiap benda aku beri kamu, terima kasih. Atau lagi aku beri nikmat hidup ini. Sudah mu bertahajud, mu bersiapkan nak mari ke masjid. Nikahkah aku suka kan? Memari nak sembahyang di subuh. Mu nak memulakan kehidupanmu di masjid. Tak adalah tempat yang paling berkat sekali atas muka bumi ni. Yang paling aku kenal sekali masjid. Tempat paling aku benci sekali Kedah, pasar. Mu memulakan kehidupan, tempat aku paling suka sekali masjid. Ramadan penuh subuh bersofoh. Kau tak ada mari Bapa pasal bangun pagi, pasal bangun sahur. Saya tak langsung memudahkan untuk mari sembahyang. Ramadan pun kerja pun selaya tu juga. Sekolah buka lagu tu juga. Pejabat buka lagu tu juga. Tapi mudah lagi mari sembahyang subuh. Tapi bila habis ada Ramadan, nampak kalut tak terkalu pokoknya. Bunga tak terkalu. Subuh tak ada nak mari dah. Bunga pasal sekolah masuk 7.30, jabat masuk pukul 8. Ramadan lagu tu juga. Tapi mau boleh mari. Allahu Rabbi ya Karim. Tapi bila habis Ramadan, aku berilah hari kemenangan padamu. Aku nak tanya mu benar sungguh kau mu benar lagu mana? Mu jawablah diri masing-masing. Mu benar sungguh kau?
Orang lain tahu benar, muka benar kata. Jodoh kau. Tak kira siapa nak ampuh kau, siapa dia. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa asa jundahu wa hazama al-ahzab wa'adah. Orang laum pulau kata. Orang kata muka kata kata. Benar. Yang apa? Mesti jawab diri. Dia kata. Habis kata Ramadan aku latih, aku tarbiyah, kiri kanan, belakang depan, atas bawah. Sebab itu dinamakan Ramadan itu bulan tarbiyah. Bulan latihan. Berlatih. Tengok result dia. Subuh 1 Syawal. Bayarlah surat mahdi iktikaf berhubung dalam beliau tak puasa kat tempat semacam. Bayar kena ayat subuh 1 Syawal 20 hari yang lepas. Kepastian sebulan aku latih subuh hingga sahur subuh. Pung ayat subuh 1 Syawal. Ganak. Perubahan di Kemaga, dulu habis daun, tinggal ranting batas saja. Semaya sunat Idul Fitri, ramai. Mumpu kataki, hak mana, hak aula laka fa'aula. Prioriti keutamaan. Semaya Jumaat subuh dengan semaya iya. Pasakit tengok ayah-ayah tu setahun 2 kali. Tak seroyak dah setahun 2 kali, kau setahun sekali, kau kakak tu sunat. Mu tak ingat besok, mu ikut sedekah mu kan ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua benda yang Allah Taala buat, Allah Ta'ala suruh kita buat. Masa kita buat, kita tak boleh nak babi dada lagi. Tak boleh nak kata kita yes lagi. Sesudah kita buat tu, hasil daripada tu baru kita nampak. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Masa sembahyang, memang kita jaga bagian apa? Takut tidak sah. Bermula takbiratul ihram sehingga ke salam. Tak ada orang yang mata semaya jalan gimari makan bukan semua pakai jago pada lahir. Nak tahu semayamu tu jadi kerja kerja, ada khasiat kerja, maka lihatlah lepas semaya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau lepas semaya, mu masih lagi bergelombang dengan benda yang kecil dan benda munkar, itu penanda semaya mu tidak ada kualiti di sisi aku. Orang munafik semaya juga tuan-tuan. Orang munafik. Allah Ta'ala suruh puasa. Lepas semaya Allah Ta'ala suruh puasa. Waktu puasa memang bayar kalah nyulu begini puasa. Tak ada jumpa ini tak kena nyata. Kecek pun tak apa banyak, lidah tak apa naik. Masa puasa. Nak tengok hasil daripada jadi 3 kedok puasa mu. Tengok lepas puasa menjadi reju saja. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang juru. Juru di sisi aku, bukan juru di sisi popokmu. Popokmu juru di sisi popokmu. Jangan kosek orang, jangan kacau orang. Tak apa. Tak mari sedih tak apa. Tak jemaah tak apa.
Tak semayang tak. Kau jangan kosek orang. Cuma saja. Dia kita main masjid pun jangan. Dia tu baik. Tambah ajuk main betul-betul masjid. Dia orang nyapu. Khatah-khatah. Kau dia mohon. Kalau dia tak main masjid tu. Bak lain. Menilai manusia lain betul. Aku nilai lagi lain. Kedai tak main masjid. Tak ada banyak. Kedai tak main jemaah. Tak sakit je. Aku nilai lain. Kalau muncul, sudah tentu dah. Mu akan melakukan benda aku suruh dan mu berikhtiar untuk meninggalkan benda yang lain. Kalau klik sudah pada Ramadan, cuba telaya 4 kali 2, 2 kali 4. Tak ada pun telaya juga, jemaah pun tiga-tiga. Menjawablah dia mesti. Yang tiga Allah Ta'ala suruh zakat. Masa bayar zakat tu memanglah nak tak nak bayar. Moga kita tahu benda tu rukun Islam padu. Nak tahu jadi kerja kada zakat mu tu lepas mu zakat, mu suka bersedekah pada. Mu suka bersedekah pada. Mu berzakat bukan fikih. Wajib. Hasil daripada sedekah mu, hasil daripada zakat mu tu sebab pada tu mu suka bersedekah pada. Mu bayar zakat pun mu bayar hak paling murah sekali 10, 20. Mu bayar hak 10 kan. Tanpa bawa yang dalam kuliah-kuliah mu. Zakat ni ibadat. Ibadat untuk kita kerana Allah. Membuat ibadat untuk mu pilih yang paling low class sekali. Mu pilih yang paling rendah sekali. Bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali. Setahun sekali aku nak dah. Mungkin pilih 40 dia. Tapi kalau kakak dunia, biar mahal sikit pun tak apa asal branded. Asal berjenamu, tahalamu. Mu nampak serendak kalau kakak dunia. Tu sebenarnya mu hamba dunia. Kalau mu hamba aku, kalau mu kasih saya kan, mu akan beli benda yang paling mahal sekali. Kita beli bayar kat retina kita. Beli bayar ke ibu bapa kita, orang yang tersayang. Kita akan berikhtiar akan kita beli benda yang paling berharga. Mahal ni apa beli ni? Kerana ke habis saya. Mahal ni mu apa beli ni? Pasal tak ada dah untuk mu air. Sudah tentu lah itu. Setara mana mu kasih saya kat aku? Bukan soal sah tidak sah. Aku bukan soal aku. Soal aku tengok pengorbanan setara mana. Kalau untuk ibadat setara mana. Itu dia dah. Ustaz Balmai Roy ya. Tunggu taruh payah pula. Mau ni kita tak tahu. Kita bayar pula ya. Masjid pada Pak Ahmad ambo masa ambo pergi bayang TM kata dia kata kuat pukulan tadi tak cukup risiko kedua orang tak bayar pun yang kata Alhamdulillah mana orang sudah mula sedar pamari seorang sahabat muda bayar dia 5 berani. Dia sekelami banyak juga. Dia bayar 22 kali 5 lah. Baru berapa ratus? Setahun sekali. Pendapatan kita setiap bulan berapa? Setiap bulan. Berhabis kos saat saja berapa sepuluh? Siap-siap sangat.
Bocor Ustaz, 4 kali 2 tu 2 kali 4 kata. Apa? Minum air kedai kopi pagi. Paling bodoh 10-15 minit asal sepagi. Sebulan berapa? Setahun berapa? Mau bayar zakat untuk ibadat kamu kerana Allah mungkin pilih paling low kelak. Ini yang nak persembahkan ibadat muka. Muntah berlawak dengan manusia mau beli raya tak mampu menggambar pakai makan berat haju. Boleh raya manusia. Tapi aku yang lebih mengetahui sebenarnya minyak itu. Minta susu kat aku. Bukan nak jawab gambar, bukan nak jawab kembali agama Islam kata, bukan nak jawab ketuk peti, bukan nak jawab ketuk qadi, bukan nak jawab ketuk imam. Esok kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara mana pengorbananmu terhadap harta aku berikanmu untuk zakat boleh kembali agama Islam kata. Dia salurkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Secara tak langsung kita ada share dalam itu. Walaupun kita nampak 22 riyal kita. Anak-anak lagi belajar luar negara timur-timur. Orang menuntut ilmu fi sabilillah. Kita ada share dalam itu. Berapa ramai rakyat Kelantan, anak-anak Kelantan yang ngaji pandai, straight in, Mahat Muhammadi, Kota Baru, Mahat Muhammadi, daerah-daerah jajahan. Nak pergi ngajar ngaji luar negara. Mohon bantuan daripada Mahkamah Islam Kelantan. PT itulah, PT yang zakat itulah disalurkan. Di Kelantan ramai asnah-asnah yang rumah tak ada dan sebagainya. Maka Mahkamah Islam Kelantan melalui orang-orang tertentu dicek tengok bui rumah dan sebagainya. 1000 kakak nak hasil daripada membui 22 riyal tahun. Ada sumbanganmu dalam itu. Secara tak langsung membantu asnaf-asnaf. Hasil daripada zakat tu lepas pada tu musuh bersyukur pada. Kalau kerana zakat nak kena waktu kena bayar, lepas pada tu baru. Maknanya zakatmu tidak memberi kesan kepadamu. Ngelah kali Allah Ta'ala suruh mengerjakan haji. Masa mungkin Mekah 40 hari, 50 hari memang lah. Juru mengadahkan malaikat. Masa muda Tok Imam Mekah tak bangun lagi musafir di Masjidil Haram. Tok Imam nak tidur lagi musafir kelamin ada dah pakai wasbah juru. Lalu ke bilik mutawif ketuk, Ustaz bangun Ustaz. Mama Ustaz, mungkin dia baru tidur, baru diuruh kan. Ku tengok ketuk. Lagu ni hebat. Masuk Mekah memang, masuk Madinah. Nak tengok sama ada mabrur atau tidak selepas pada mau balik. Sampai kampung halaman, sampai badan ni, sampai ke negeri mungkin. Kalau kerjaan-kerjaanmu kamu melakukan waktu di Mekah, di Madinah, semaya doa, zakat, apa ni sedekah, semaya sunnah, doa, zikir, juru, tahan kecek kapal gini, tengok klik. Cepat selaya. Kalau klik seminggu 2 molek, patulah ni tak jumpa tagar masjid. Jalan tu mampu kau dia jawab sendiri lah tuan. Maknanya semua amal ibadat kita buat, waktu kita buat, kita tak boleh nak habis spring lagi. Sesudah tu adakah memberi kesan kepada kita?
Supaya anak-anak kita lah tuan-tuan. Dulu ambil biasa, saatnya. 5 subjek, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, balik rumah kita bertanya, Lem, lagu mana? Biasa ke dia pada tadi? Bahasa Malaysia 1 apa? Lagu mana? Allah. Betul lah, kita baca semua dah tu apa? Allah. Dalam. Kestara tergi dalam. Esok dia buka bahasa Malaysia. Malaysia dia ni. Esok kali. Lagu mana tu? Allah Rabbi ya Karim Abah. Kok cikgu goyak yang lepas ke lupa dia ambil dalam tu soalannya. Dia ambil dalam tu, dalam buku tu. Apa lagi apa? Munggu panah-panah lagi jawab nanti. Buat dalam. Esok tanya pula, boleh buat apa semuanya? Ngelin gini, Allah. Buku abah beli tu kan, rupanya dia ambil sahaja dalam tu. Muju abah beli. Lima dalam. Kau boleh lima ni lima yang nak ngaji mana? Abah ikhtiar, abah cari kebo. Nggak lama lima kita tak ada kebo tak jadi. Lima Rizak Tubik boleh 10, boleh 9. Kapan-kapan Tubik Rizak 12 Habis nata dalam utas bukan. Subjek 5 tapi wakil 12 Kuti ishai wakil 5. Bengong kan. Minum rumahmu. Ledut. Siapa rumah lempang. Ambil ngomong anu bodoh kotak nunggu dia bapa pula malu kau dah boleh apa 12 ni apa banyak kita kau tinggi orang lagi omong no adanya kita ada juga kampung di lukisan tak nak anak layak ibadah tapi waktu klip esok royak mana wa amal ibadah pun kita masa ibadat juga kelip Mekah noyak kau kan. Kita pergi ziarah na Allah alhamdulillah la temes panjang lukisan. Wahai segala jemaah tiap-tiap waktu. Kadang-kadang amo tak kelip sok kami pakat. Amo ngori tak kelip tunggu esok. Amo pakat muridin tak boleh kelip lah kita tunggu subuh kita iktikaf oleh masjid makan boleh kurang kita duk minum air samsat dengar bercerita dengan Allah Rabbi alhamdulillah terima kata alhamdulillah mafrulah dua minggu terima tengok takut oleh mana tu kesan daripada ibadah. Puasa 10 Ramadan, lihatlah harian kita selepas pada itu. Kalau klik subuh sebelum Ramadan, 4 kali 2, 2 kali 4. Sebab itu dikatakan kita cuba jaga 7 perkara. Amba muslimin muslimat diri masing-masing di usia supaya amba usia supaya ada depan amba adik abang kita. Dia kata menjaga 7 perkara amalan. Amba baca sesuatu pak kita cek adakah aku berada dalam suasana yang demikian. Pertama sekali dia kata jagalah solat 5 waktu. Kerana solat 5 waktu adalah amalan yang pertama-tama akan dihisap di akhirat kelak. Bila mau mati kan ni mula-mula tidak bertahan. Jaga semaya 5 waktu.
Allah Ta'ala suka semaya di awal waktu. Amalan yang paling Allah Ta'ala suka adalah semaya di awal waktu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati dan hidup, aku nak tengok di kalangan kamu ni, di kalangan pokokmu ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa dia yang paling comel loknya sekali amalan? Amalan yang pertama aku akan tengok ialah semaya. Semayamu ni loteng kau, comel loteng. Asal ni comel loteng. Kalau jami comel saja. Kalau asal tak boleh loteng. Dia orang Kelantan ni, dia bubuh kata air berkanda belakang tu, artinya rapat. Kalau comel loteng. Kalau sekadar comel saja taklah mana lagi. Tapi kesebut loteng, tepuk yang kakaknya. Hidup, muka, kulit, body, jadi pipi, cukup saja. Sebut loteng. Kalau sebut busuk, tak busuk lah mana. Tapi kalau bubuh banget, bubuh busuk banget. Boleh baik kita orang Kelantan. Kau tak anggap tu sah je buat. Ni kau mau Kelantan. Pendek tak apa lagi. Tapi kalau bubuh ketung, pendek ketung, habis. Semua kita boleh faham belakang. Bila sebut asal, comel loteng. Adakah amalanmu tu amalan yang pertama kita tengok semaya? Loteng ke semaya? Ulama kata di antara kalau nak suruh nak tengok loteng ke dok semayamu, musmaya di awal waktu. Nak win loteng lagi semaya di awal waktu, semaya jemaah. Nak win loteng lagi semaya jemaah di masjid. Beruntung oleh taman ni, masjid duduk betul-betul tengah bola. Tak ada alasan ayat. Amo mari dah mari. Sila hari bulan. Kedai tua lagi tu dah tuan-tuan. Amo mari dah. Tengok tak ada orang suara nampak. Kata baru kamu ni. Jadi orang tengok. Lagi kita pilih. Patut duduk contoh pun yang pasangnya. Ada rasa dia tak tahu dulu. Apa beli orang? Patut kita jalan. Pas sahabat mana yang dia ustaz Malaysia. Ambo tu semaya maghrib di Masjid Bangku. Pas awak tindakan nak teras semaya di Masjid di Mobidan. Atau sudah semai maghrib kita turun sehari kata. Pasal takut orang tengok kita, orang yang kita nak kuliah. Sudah Muhammad Nabi Ahmad tu semaya di Masjid Muhammad. Jumpa dengan orang sini. Siap selfie. Dengarlah kuliah Ustaz. Dia sentuh basmaya itu. Dia mengkhabarkan kita. Kamu dengarlah kuliah itu untuk kita tunggu. Semaya di awal waktu, semaya jemaah. Nak comel lagi, semaya jemaah di masjid. Nak loteng lagi, semaya jemaah di masjid. Duduk sah yang pertama. Kerana rahmat mula-mula turun di sah yang pertama. Sah yang pertama pula sebelah kanan. Hak tu iman tu bila tu sudah royak lah, memang lah rahmat turun dia. Dia sah sini dua tu. Sekiranya lah dia tu iman tu bila sah kita, sah kanan. Bau pisau yang kedua yang tiga itu. Umur 60-70 tahun tak lagi berasa dia bersah depan. Main kaitan ngomong. Ya sekolah lagi, tak boleh begitu. Dulu belakang, dalam tu besok tu dapat nombor 45, 60 ngomong. Lepas tu, pemain masjid pun pemain lah.
cek molek sikit ustaz. Berkata dia resah depan. Namanya tolak dia molek itu ilmu ya. Oh tak serusin lah. Orang tak tolak kita ya. Kalau orang tolak kita, boleh kita pakai kelik habis kita. Saya berasa orang tolak kita. Tak serusin belakang ilmu itu dia jauh sini. Ini belakang ilmu kita gaduh nak hidup. Patut ilmu batau kan dua kita. Dah tahu dah kita jenis kita setara mana tu dia tahu sini. Ni setengah-setengah orang nak pun nak belakang ilmu. Patut ilmu tak kena kau salah baca kau gapo gini. Mak gitu dia dah senang orang nanti tunggu dia tegur. Nak tegur kan dia tak itu juga. Pandai-pandai lah pilih. Nabi Kamil latih lagi dosa yang pertama menanti-nanti waktu. Ni asal. Ni Kamil latih. Lepas tu dia kata mau terjaga kakak. Kenapa? Kerana akan menerangkan kuburmu. Kerana kita akan bermusafir lambat laun ke alam yang seterusnya daripada alam dunia ke alam barzakh. Inilah persiapan kita. Mu ni kiri kau ada. Kalau mu nak musafir dari Kuala Lumpur 2 minggu ke sebulan, mu cuba bayarkan persiapan mu. Mu nak musafir 2 minggu, 3 minggu ke. Mu siap pakai dia sebanyak mana, piti sebanyak mana, makan di perjalanan ni, obat bawa apa pasal nak musafir 2 minggu, 3 minggu. Mu nak musafir yang akan kembali lagi nak pergi Mekah, nak pergi umrah, mu siap dengan pakaian, dengan piti, dengan batu, dengan baju. Mu boleh bayar. Pasal tak kena pergi minta dengan orang. Nak hutang siapa kita tak kenal orang. Mu pun bersedialah daripada awal. Sekarang nak musafir yang tak akan kembali lagi daripada alam dunia ke alam barzakh. Kemudian kalian musiat kalian mu nampak musafir kakak dunia. Batu dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah dia kata mu rupa-rupanya tidak sedar, mu tak kabar rupa-rupanya mu ni hamba dunia bukan hamba. Mu hamba dunia bukan hamba. Kita Al-Mawa'izul Badi'ah ni yang mau banyak baca di masjid-masjid. Bila kita mutalaah dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah menyatakan kita ni hamba dunia. Pasal dalam kepala kita mikir, kita nampak kehidupan di dunia sahaja. Jelek mata pagi, sebelum tidur kita mikir hari ini. Esok nak buat kerja mana, nak buat kerja gapo, nak buat gapo, nak makan mana, lepas tu nak buat apa. Tak ada dalam kepala kita. Sebelum tidur pagi esok aku nak pergi jemaah esok, jemaah subuh mana. Tak mari lepas. Hak kita nampak ni esok nak buat kerja ke dia. Tu orang hamba dunia. Kita tak sedar dia kata. Kalau Muhammad sudah tentu makainya, kenapa dia nak buat kaku? Kita pasal kita sayang ke bini kita, ke keluarga kita. Dalam kepala kita mikir nak beli apa dia nak beli rumah. Nak beli apa dia nak beli rumah. Pasal apa? Pasal kita ada ingatan, ada rasa kasih sayang cinta kepada keluarga kita. Patut kita mikir itu. Kalau mu rasa kasih sayang cinta rindu pada aku, sudah tentu makan mikir pada esok dia nak mari rumah aku. Ni tak mau mikir apa dia mau nak makan, apa dia mau nak kerja. Itu sebenarnya Muhammad dunia. Yang kedua dia kata, sedekahlah untuk membersihkan hartamu.
Kerana dengan bersedekah mendapat keberkatan, menghapuskan dosa dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang nak naik, ada seorang sahabat, dia ada Zulhijjah lagi, hok dia batasi. Mungkin dia tengok dalam wayang lama tu, hok dia batasi. Dia sama kita, kamu nak menggunakan hasrat dia. Pasal dia dengan pakai dia gambar sok tu, dia bersiap sedia untuk jamuan malam. Pasal dia tak ada siap pakai dia lagi. Siap. Pasal boleh malam ni jamuan hari raya kan. Tak boleh lama-lama malam ni. Dan sejuk sate gambar yang tak sedap dah. Nah. Pasal hari malam ni pun kita bayar jamuan hari raya malam ni. Jamuan ni melengkapkan saja. Kawan-kawan. Dan begitu saja. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pengayuh beca ganti taksi orang Kelantan. Dia rajin dengan kuliah. Masjid Muhammadi tu noyak itu kebanyakan orang-orang yang lebar-lebar tu ya. Orang yang tak atas pahala tu. Lebar-lebar taksi semayang mu. Dia hadir dengan dia. Kalau hak elit-elit masjid Tepung tu, masjid Ubaidiyah. Kalau masjid Muhammadi boleh katakan lebar-lebar kita ya. Hak dogo-dogo, hak kopak-kopak lah. Tapi dia hadir dengan dia. Satu malam dia dengan kuliah berkaitan dengan sedekah. Dia kata nak bersedekah mana? Dia ni kai pagi, makan pagi, kai petang, boleh tentu dah. Nak sedekah lagu mana? Yalah dia batasi setahu mana sana. Tapi perkuliah ni hebat. Dia kata kalau kita tidak mampu bersedekah dengan wang ringgit, piti, muka kita tak ada juga. Sedekahlah dengan apa yang ada. Antaranya dia kata Allah Ta'ala bagi kita kudrat, Allah Ta'ala bagi kita tenaga. Sedekah dengan tenaga. Dia pun mari cerita. Dia nak bagi perkhidmatan pada orang ramai. Dia pilih hari Jumaat. Siapa dia naik taksi dia hari Jumaat, beri. Mana ada lebar taksi beri. Baluh kereta ada, tak kena mahal. Ni dia, siapa dia naik hari Jumaat. Bapa dia pilih hari Jumaat. Kerana hari Jumaat Allah Ta'ala ganda-gandakan pahala. Kalau sedekah hari biasa, so padikan Tuhan ganda 10. Hari Jumaat, so padikan Allah Ta'ala ganda 70. Ramadan, so padikan Allah Ta'ala ganda 700 malah lebih lagi. Dia pilih hari Jumaat. Pasal Allah Ta'ala ganda-ganda. Dia betul beda kaya. Dengan niat dia akan bagi perkhidmatan. Naik, siapa dia naik kat sini dia boleh. Pada takdir Allah Ta'ala ada seorang orang tin lama wajib. Dia pun tengok ada orang panggil kat sini. Allah besar. Allah besar pada 3 kali tian ni ada. Dia mari kita patut kita atas siapa. Lepas tanya, Mek lagi mana? Dia kata nak pergi kat sekolah harap badan. Rupanya kalau kita tu orang tak boleh badan pun. Ada tu alik tabir. Mari mana? Naik tak? Naik bayar ke 3 kali dia ni. Lang juga begitu. Kayu buat kita. Begini. Tak ada siapa maya perempuan. Gelap pun. Turun. Bila turun aja naya ni. Hak tina ni pun tanya.
Berapa tambah pocik? Dia kata tak apa, hari ni tak ambil tambah. Siapa dia naik pocik, tesi pocik hari Jumaat, memang pocik tak ambil tambah. Pocik ni sedekah. Tapi hak tino ni tak erti bahasa so. Dah pocik ni royak niat sedekah, jalan lah tu. Dia ingat ke kerana kih dia reti no, pocik ni tak siambil. Boleh dia kata pocik ni ke pocik tak siambil orang tambah ni kih ambil reti no. Pocik ni kata dok meh. Ada mau pocik jom ada meh. Okey pasal meh reti lah. Meh ni saku ni begah tak cukup. Main orang tua bayar balik. Dia pun kata tak cukup. Fakti ni basah. Oh, waktu ni kata somna apa? Saku ni tak cukup lah. Nanti lah apa? Pelik lah waktu. Pelik. Belok ni. Bila tu, mana belok gini mo? Allah, posal apa tu? Kok tenor demo atek banyak. Dah lah boleh kau tengok tu kata kau bini pulang mana. Bolam. Dia kata. Bom. Lekali bom ambil. Jangan ambil. Tengok orang-orang. Tu beda dia. Mata hati nak tu. Pocik taksi pun tu. Pocik tengok kona nak lagi. Tak ada lagi. Taksi tak dikadu. Terbalik. Pun berhenti. Memek apa-apa memek. 2 minggu dah pocik tak ada. Belok. Bobo ni. Jangan gitu pocik. Nama tidak lagi mana tu. Ambil tepat tu. Jangan. Belok pun. Mata naik pun. Gatih pocik tu. Pergi. Nyawa kau tengok. Pak aku kerja, pak aku pusing, pak aku orang pun turun depan masjid Itikad masuk mak. Tanya tambah, hati ni walau tak tanya tambah, pocik ni ping tak boleh kecil. Pak boy hati ni kata tak boleh pocik, terima kasih, thank you pocik. Dia pun. Pocik ni gelek tak sedikit. Mai dah beri pocik. Boleh tak ganti? Siap pula. Bui pula pergi coba kita. Janji dah kali ni. Desi bagi kali ni botak ke dalam PCB. Kalau kita tahu kita katok ke dia. Bukan tak katok desi dia. Jangan tak lagi kau kadu kau kerja kau bangun. Tak lah fine. Banyak lagi jalan. Tapi tumpung mana boleh pergi lagi. Kok kotor lah apa ni. Pocik tu tak lagi lah tadi. Mau ganti. Sudah ganti relek opo. Mata pun Assalamualaikum. Jelek mata tengok. Hati nak tu foto. Hari ni ke mana-mana pocik kata. Naik kat si pocik kata. Boleh aku tak ada. Hari ni aku nak jadi gapo. Lain waktu nak masuk je tak mau katok ni. Nak. Mek. Bapa yang mek buat nanya pocik tadi. Pocik tak pergi dah kampung mek. Pocik gatih lain dah. Bapa dah macam yang buat nak. Nak. Pocik ni begitu pocik. Hari ni aku tak ada pergi mana. Dah main dah yang kamu nak kenal nama pocik dah. Dia nak ada tu Naya itu. Kalau dia pakai si wak klik sayur, wak klik ikan, dia wak klik otu. Wak klik tengok ada pun gitu. Tak apa pocik. Memang tak apa pocik otak onyok ni. Naik tu. Naik ngapun tu ngapun. Siapa dekat rumah dia pocik ni kata, siapa nak pocik. Pocik ni kata tu mak. Kok tengok tu ikhlas. Bila pocik tertunjuk tengok pocik. Jadi kata. Orang harga bodoh pocik. Allah tak ada apa lagi dengan apa tahu rumah aku lah. Bapa mek jadi.
Hak dia nak kata Allahu Rabbi ya Karim. Allah Ta'ala ketemukan apa dengan wajib 1001 hikmah. Allah Ta'ala mengajar Amo menangis ni wajib pasal amo memikirkan wajib yang susah sampai bini mau tak boleh nak sedekah dengan bini mati bersih mulia nanti wajib nak sedekah juga dengan perkhidmatan ambo ni wajib perempuan kaya ambo kaya tapi ambo tak fitnah nak sedekah tak apa wajib ambo akan ada orang yang ambil kimo wajib duduk berapa orang wajib duduk 7 orang wajib sebelah dengan 5 orang tak apa duduk 7 orang yang wanda dulu biar betul-betul ni dan ambo mana tiap-tiap bulan awak bagi bantuan pada wajib asal muslim ada orang ada orang yang semulia demikian tiap-tiap tahun 10 orang dia pilih untuk orang di umrah di bulan Ramadan dan orang itu termasuk ambo betul boleh ya sama-sama dengan kuliah lagi dia pergi duduk sebelah ambo dia kata Ustaz lagi umrah kata men kalau Ustaz lagi buat mari dia terima kita pergi bulan Ramadan ambo pergi ayat ke rumah siang-siang tu Allah Ta'ala tawar lagi umrah bulan Ramadan tapi dia tawar untuk sore ya. Kalau dia mau nak pergi juga, kita mencari pilih lain. Tak awal dia nak pergi. Telefon dia. Kata tak apa, hak ambo ni tak apa lah. Hak orang tina ambo ni, ambo nak minta tolong beli jaket kata. Ambo banyak. Dekat seminggu lebih, ambo tak kat tanya, dia tak ya, tak ya. Ngelah kali kata takut dia habis kan. Dia kata sebenarnya Ustaz, saya tak ada royak tambah. Pasal tambah di umroh di bulan Ramadan, hak Ustaz ni dia kata memewi air. Kata tak apa, berapa belah ribu, buku ribu tak apa banyak. Pasal dia nak orang dia. Mujur tak ada beli tiket, anak amo bosu duduk di island, dia waslah, dia beri semesta apa. Dan dia sampai hari amo nak terbaik nak pergi umroh. Amo terbaik pagi, dia sampai petang. Jadi tangguh dia rutin amo. Gila tahun baik. Boleh bosan. Nak royak dia. Bila amo sampai di airport tu, amo ingat amo solat. Rupanya sebenarnya orang lelaki orang lain. Tanya-tanya khabar, rupanya tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dia sponsor, dia biayai, dia infakkan sumbangan pada orang yang umrah 10 orang. Dan sampai di airport dia bagi rial Arab Saudi 500 hijab untuk kita nak belanja. Allah Rabbi ada orang. Jadi kalaulah hak tino dengan pocik ni tak pelik nak apa. Nak ya. Nak royak kepada dia muslimin-muslimah, nak royak pocik ni tak boleh sedekah dengan piti mak, dia sedekah dengan tenaga. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak apa, aku akan gantikan sedekahmu itu. Mari. Fikir yang akan tidak pergi rumah. Fikir yang akan tidak boleh bawa keluarga 7 orang di rumah. Fikir yang akan tidak tiap-tiap bulan boleh sumbangan bantuan. Fikir ke tak? Allah Ta'ala ganti yang kita tak ada nak fikir. Allah Ta'ala sudah janjikan sedemikian rupa. Dan yang ketiga, mula-mula dapat semaya. Yang kedua sedekah. Dan yang ketiga tahajud sebab kata di awal. Yang keempat, baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kerana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
siapa-siapa yang membaca Al-Mulk setiap malam, Allah akan menghindarkan dari seksa kubur dengan surah tersebut. Sebab itulah masjid-masjid lepas sembahyang Isyak baca Al-Mulk, lepas sembahyang Isyak baca Al-Mulk, hatta Masjid Muhammad sendiri. Mungkin kalau kita ada hal dan sebagainya, tak apalah kita tak baca di mana. Carilah peluang kita baca di rumah sebelum tidur. Kalau kita hafal, lagi baik. Tak payah tengok di mushaf ataupun di protestan dan sebagainya. Kalau kita hafal 30 ayat. Kalau nak jadikan kuburmu didatangi dengan nur terang benderang. Yang kelima, rajinlah baca Quran. Sesungguhnya dia akan datang memberi syafaat di hari kiamat kepada pembaca. Baik baik kru kena baca Quran. Nyolo pun kena baca. Carilah ruang dan peluang. Masjid Kapambo, masjid pada Pak Ahmad, pembacaan kali yang ke-14. 13 kali sudah khatam. Pembacaan setiap pagi, program membudayakan Al-Quran. Tiap-tiap pagi lepas subuh, tu email baca sedekah. Ramah-ramah tu, baca ramah-ramah tu. Hak perak panjang tu email gerak. Bayangkan kali yang ke-14. Dan sekarang berada di juzuk yang ke-24. Surah Sad. Juzuk yang ke-24. 4 juzuk lagi khatam kali yang ke-14. Pagi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat, Sabtu ada kuliah subuh. Tu email baca semua kok. Dan nama berhati tengok gambar di kalangan ahli jemaah dia tunggu. Pasal dia mengambil masa tak lama. Sudah sembahyang subuh tu email wirid lebih kurang pendek-pendek. Lepas tu banyak. Pasal dia tahu orang belakang tu banyak komitmen. Nak pergi hantar anak sekolah. Hatta dia sendiri pun anak tidur lebih nak pergi hantar anak sekolah. Tapi dia mengambil ruang dan masa dan peluang baca Quran. Paling tidak semua kosan. Kamu nak perhati di kalangan orang yang kerja pun ada tu. Lepas pada habis baca Quran, kamu nak perhati tengok dia pun duduk dia cerita Quran. Dia tak tunggu tu email baca makna bergantung. Pasal dia lorak pergi kerja di Kota Baru dan sebagainya. Maknanya dia nak memulakan kehidupan dia dengan kalam Allah berkata. Sembahyang subuh ada 4 sah 5 sah. Paling tidak 1 sah yang dulu. Pahak selain itu. Dia sanggup tunggu pasal apa? Pasal 10 minit. Paling lama bahasa seronok kagum sekali. Ada di kalangan ahli jemaah yang bawa pik Quran dia sendiri, tak ambil Quran dia. Dan dia bercita-cita dan bahasa nak khatam 30 juz tu tak ada pun dengan terima. Hebat. Yang seterusnya dia kata, terangkan kuburmu dengan berzikir, kerana zikir akan memberi cahaya nur bagi orang yang mengamalkan di dunia, dan dia dihindarkan dari himpitan di liang lahat dan mendapat nur dalam kubur. Siapa dia ingat kutuban Ma'abal? Hari pertama di alam barzah. Hari ini dalam sejarah, tajuk kutubah membicarakan tentang malam pertama dalam kubur. Cuba amati kutubah Ma'abal. Bapa komiti yang buat ketubah tu bawa mau tak tajuk tu. Kerana ramai orang lupa mati. Ramai orang tak ingat mati.
Sedangkan 70 kali sehari mereka mari jenguk, mari jenguk kita. Anyuk sahanyuk-anyuk sehingga kita lupa dia. Dan yang akhir sekali dia kata, jangan tinggalkan doa ini di akhir salatmu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil haya wal mamat wa min syarri fitnatil masih wal dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seksa neraka jahannam dan dari seksa kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian serta keburukan dari fitnah dan 7 kali lagi adalah jadual hidup kita seharian. Kalau kita nak suruh alam barzakh kita ketika kita berada di alam kubur dalam keadaan terang benderang, Allah Ta'ala akan datangkan cek diri masing-masing. Ambo tengok ambo 7 kali ni adakah jadi amalan. Kalau belum lagi, aku belum bersedia lagi untuk bermusafir ke alam seterusnya. Kalau aku bermusafir pun dalam keadaan kelengkapan yang tidak cukup. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi sebagai akhirnya muslimin muslimat nanti Allah Subhanahu Wa Taala bila umur sepuh kita ni kan, gue makan banyak berpuasa, tapi malam ni makan dah belum. Sama pakai diri kita tak pandai puasa Ramadan. Kemarin bawa berbicara sahabat Allah, kira sahabat lah, pasal di Mekah sama-sama, kira haji sama-sama 2018. Dia duduk di tujuh. Orang Tina buat ada grup, dia grup tu orang di Mekah 2018 ada. Tahu dalam grup tu dia mana? Bila siapa? Tak ada. Dia mati semaya pukul 11. Abang ni dalam pukul 12. Tak ada. Mengikut cerita anak-anak dia dan keluarga dia dan tengok dia. Dia mati itu keadaan dia kosong. Kosongnya habis dah. Tapi dia kosong sana. Dia kosong sana. Pagi tu dia beli nak pergi hari nak buka kosong. Dan dia mati dalam keadaan dia ada wudu. Pak poso Allah Rabbi. Omong semua kita ni kurang tidur lah. Banyak kan jaga mana. Ni sampai ke dalam kuliah begitu. Tak ada umur tu baik-baik tu. Bangun dan jelek ni apa. Allahu Rabbi ya. Kurang bercakap, banyak bersikir. Pisah cari ikan nak buat. Tak motor cari warung mana-mana. Allahu Rabbi ya. Penuh kedai kopi. Buat. Kalau tahu kau ni enggak, alah, duit kau tak ada 3 bulan, susah sahaja. Oh, dah lagu tu tak nak susah jadi YB tak kucing apa tu. Begitu 3 bulan. Boleh susah. Ya dia tu bingung sorga tu. Hago no ya. Aku pula tu bingung. Nah ya. Buang nak. Lolo tanah ubi, lolo jemput pada hari situ tu air boleh banyak. Kurangkan bersolek, bermewah, banyakkan bersedekah. Kau tua kau jangan, muka poset lain. Sama naik dengan anak belajar dia belajar, anak sedu dia sedu, anak bedok dia bedok. Pas jalan sekali, orang buat nyanyi dia tak dapat. Anak tu kan anak ngomong.
Padahal kata tu kira ni. Nak bezo anak-anak tengok gamuk jalan tu kesih pun belok kenapa. Perempuan sedekah lah sedekah. Banyak ke bersedekah. Pada Naya ini. Kurangkan bergaul, banyak bersendirian dan muhasabah diri. Apa kita Naya ini kan? Kita jumpa saya tengok sini lah. Jumpa saya di jemaah, mari jauh jumpa, mari asal jumpa, mari maghrib, bela-bela dengan kuliah dan sebagainya, jumpa. Ni nanti yang jumpa dengan ada grup waktu grup kon Allah. Tak kalau kesudah dulu. Bayar-bayar ni naik main motor lagi. Allah, sia kan. Orang nerak dia nerak rasa. Naik. Dalam grup tu ada 12 grup naik. Grup tamu, grup waktu, grup waktu. Sai. Jak mudah sampai ketemu. Tak rajin nak mengajak dengan Allah Ta'ala. Kalau kita fikir-fikir tuan-tuan, kita bersama ulang bersama. Kalau kita rajin baca Quran, rajin zikir, rajin ma'isya'inu, tak ada nak saing tuan-tuan. Macam mana nak saing? Macam mana? Dah kena semua subuh kan, dah semua sunnah Allah pun, pandai baca Quran pun, pandai urus keluarga pun. Duduk tak ada boleh pun orang Nabi dah nak kita balik semua tahu kita itu kena tidur sebentar. Tunggu nak asar pun. Lepas asar, taruh asar dengan maghrib. Lepas maghrib sampai esok nak orang ngajar pulak kapal ni. Lepas tu kelip pukul 8, pukul 9 nak tidur awal. Lepas nak bangun pukul 4, pukul 5. Tak ada nak saing kan. Kalau dia saing lagi kena ayat ni. Tak tahu. Bukan tak bisa, tapi pada pantai. Kurangkan mengeluh, banyakkan berdoa. Tak usah dia mengeluh lah. Ayat kita. Nyesal kita menikah ngayumu. Tak usah mengeluh lah. Cucunya lah mengeluh kamu lah. Panak nikah siapa lagi? Orang tak penuh. Cukup menjadi cukup. Dia pakai kapal lah. Kurangkan aktiviti dunia, banyakkan aktiviti akhirat. Kurangkan aktiviti dunia, banyak aktiviti akhirat. Banyak amal ibadat lah tuan-tuan. Banyak doa, baca Quran, zikir. Tak pada dah dah. Kurangkan meminta pada manusia, banyak memberi kepada manusia. Dan kurangkan meminta pertolongan dengan manusia, banyakkan meminta dengan Allah. Akhir sekali muslim-muslimat, kurangkan bergantung harap dengan manusia, banyakkan bergantung harap dengan Allah. Dosa agaklah. Hatta anak-anak sendiri pun jangan kita mengharapkan. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi anak-anak kita ada komitmen keluarga masing-masing. Dia ada bini, ada anak. Dia ada urusan-urusannya. Kalau dia tolong kita, bantu kita, bonus. Jangan kita mengharapkan. Takut kita kecewa. Kita kena banyak mengharapkan, bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Bila mau menolong urusan agama, aku akan tolong urusan. Aku akan persebabkan. Lani mudah ayat kepada manusia, ayat mana anak dan sebagainya. Belum tentu lagi tuan-tuan. Lama duduk di rumah orang tua di rumah kajian. Anak hebat-hebat. Mari kemarin dulu bagi sama jabatan kebajikan masyarakat itu. Sebelum pada tuan berbincang dari itu. Jumpa dengan pojik-pojik, maki-maki dia. Bukan ada susah. Anak engineer, anak doktor, mula-mula tak royak. Bila kita selama tanya dan sebagainya, mulalah royak. Nak
warna nasib Ustaz. Dengan anaknya tinggi-tinggi fikir kita sebaliknya tidak kita. Bukan susah. Pas dia mari hantar, dia mari tengok berapa dia sibuk Ustaz, dia tak ada. Dia mana susah. Tapi buat syukur dia sibuk pasal anak kawan-kawan. Lama saya tu. Ni dia tu. Kurangkan bergantung harap dengan manusia. Kalau nak tolong, banyakkan bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang merasa saja yang dapat sampaikan, lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Terima sekali sudah dan amin untuk kita semua. Terima kasih banyak dan sudi kedua Allah untuk bersama-sama berkongsi di majlis ini di sambutan Idul Fitri kita taman. Terima kasih banyak. Dan mau minta maaf banyak kalau sekiranya apa yang saya sampaikan itu tidak kena dengan kaedah polisi. Tak kena kaedah politik. Ambo tak nak ubah cara berkuliah. Peranan kita tak nak ubah, tak serubah. Yang ketubi peranan sah. 5 minit skema model, 10 minit tubi peranan sah. Inilah peranan ambo berkuliah di mana-mana. Jadi kita kena ambo kuliah ni yang kita maaf. Kita orang kena kita. Mula kita kuliah lama, kita tengok orang lain seni, syukur dia. Ada benda tak kenal. Kita pergi dekat buat kita sini. Bukan Ustaz, bukan tak kena. Sakit gigi. Oh, punya dia sakit gigi. Dan masa mengaji mahal dulu, ada seorang tuan tu. Dia ahli fatwa, ahli masyarakat fatwa ni Ustaz Hasan. Masih segala yang ada kalau kelah dia kata dia. Esok bawa hantar semua dia kata dia jadi guru, jadi orang alim, jadi ustaz, jadi tujuan. Akan buat kuliah drama. Cuma nak esok. Kalau kita kuliah kita drama. Kita kena tengok kita. Kalau kita bagi kaki sampai 3 kali bagi kaki. Kamu tengok apa yang saya belum kalau kerti lagi itu yang ambo tinggal kau kamu nak berhenti tak ada. Jadi terima kasih. Akhirnya aku lupa sekadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabbi, kena bagi ilmu pada kami. Bagi ilmu yang memberi manfaat pada kami dunia akhirat. Wa rizqan wasi'an wal wahda rizqan. Rezeki yang halal dan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabbi, wa segala amal pada kami yang tersebar ini. Yang kusalah kami mohon meraih dan mensesuaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz kerana sudi mari ilmu dan nasihat pada kita semua supaya kita ambil iktibar. Mana-mana boleh kita boleh ada saing ramai. Maka ada saing apa-apa kita ya. Kita pun minta doa kepada Allah supaya Ustaz diberikan tubuh badan yang sihat supaya dia boleh beri ceramah ilmu pada orang ramai. Supaya orang lain pakat boleh sama-sama ilmu dia ada tu. InsyaAllah dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umur apa dah Ustaz? 30. Alhamdulillah, hebat.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد